Okey cik. Saya nak tanya cik. Dalam banyak-banyak masalah apa yang cik paling tak suka? Dalam badan ada angin. Angin? Angin. Oh, angin ni bahaya cik kan? Ya. Oh, dia buat kita rasa tak selesa, tak selesa kan? buat kerja pun tak selesa. Kerja tak selesa kan? Jadi saya ada satu ni. Ni dia. Ni, Enerbite ni. Enerbite ni dia bantu untuk legakan nak bagi acik badan selesa kan. Kemudian dia bagi acik dia buang angin-angin tu, dia bagi perut kita selesa. Jadi hari ni saya nak bagi acik rasa. Acik kena rasa ini dirumuskan mengandungi bahan-bahan semua dia jadi. Ni resepi orang dulu je. Atuk-atuk nenek moyang kita pakai benda ni. Jadi hari ni kita packaging balik dan kita berikan dia punya packaging ni biar cantik lah. Kalau dulu kan orang pakai kan, kalau orang cari maju ni kan kat kedai-kedai runcit kan. Tapi kali ni kita komersialkan dia dan kita cantikkan dan kita berikan penambahbaikan daripada bahan dia. Dalam dia ada bawang putih tunggal. Rasa dia pun bau rasa rempah-rempah. Okey. Bismillah. Rempah-rempah insya-Allah semoga jadi asbab untuk terus sihat. Assalamualaikum cik. Tadi cik kata tadi cik ada makan kan Enerbite ni kan? Dah makan pagi tadi. Macam mana perasaannya dah lepas 2 jam makan ni? 2 jam kira ada panas badan sikit lah. Ya? Lepas tu yang lain-lain? Ya, saya balik ke rumah tadi pun dah melepas dah. Alhamdulillah, kira bagus lah. Angin-angin ada hilang? Kurang tak? Angin kurang sikit. Alhamdulillah. Kurang. Jadi boleh tak acik cakap siapa yang nak makan Enerbite ni? Sesuai tak Mak Jun ni? Alah, sekiranya sesuai lah. Siapa ada berlebih angin ke. Lama tak buang membuang sembelit dia. Membuang sembelit tu, boleh lah makan ni. Saya pun 3 hari dah ni sembelit. 3 hari sembelit? Baru makan sebiji dah buang? Hari ni melepas. Alhamdulillah. Jadi bolehlah ni makan ni semua raya memang sesuai dengan bagus ya. Mak Jun ni memang dah lama je, dah 100 tahun dah umur dia. Masih cik. Sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.